Untuk buka bahagian belakang dia, korang hanya perlu tarik dekat sini sahaja. Untuk unit ni tak ada sistem power boot, tapi kalau korang nak, Joe boleh buatkan seperti original. Dan yang ni, ruang untuk letak barang dia boleh muat 2 luggage besar. Dengan bahagian bawah, ada lagi ruang untuk letak barang. Dan yang paling Joe suka ialah one hand operation untuk naikkan kerusi belakang dia. Sama juga kalau korang nak turunkan pun, just one hand operation juga. Dan untuk kereta ni boleh convert kepada 4 seaters. Ini ruang yang korang dapat selepas convert kepada 4 seaters dengan naikkan seat row ketiga. Memang luas, banyak barang korang boleh letak. Dan yang paling penting ialah leg room untuk row kedua dia sangat luas, sangat selesa kalau jalan jauh. Okey, untuk yang berminat dengan kereta ni, boleh Roger Joe terus.